Okey, semua orang tahu bahawa sekarang ini pasaran emas global terus menunjukkan momentum kenaikan. Okey, hasil daripada permintaan emas itu sebagai aset selamat dan disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi secara global. Right. Beberapa bank pelaburan antarabangsa dan juga penganalisis menyatakan bahawa harga emas ini sebenarnya amat-amat berpotensi untuk terus meningkat pada tahun 2025 dan sehingga tahun 2026 ini. Okay, dengan sasaran harga dalam dolar US yang jika ditukar kepada ringgit Malaysia berkemungkinan akan mendorong harga emas ini akan meningkat sehingga melebihi RM700 untuk 1 gram pada masa-masa yang akan datang. Okay, dan ianya bergantung pada kadar tukaran asing dan juga harga emas dunia serta faktor makroekonomi itu sendiri. Jadi apa maksud ini kepada penyimpan-penyimpan emas seperti kita? Alright, kenaikan harga emas semasa hari ini sebagai contoh 634 untuk 1 gram dan unjuran kenaikan seterusnya memberi gambaran bahawa emas terus menjadi pilihan bagi pelaburan jangka masa panjang, terutamanya dalam keadaan pasaran dan ekonomi yang tidak menentu ini. Jadi untuk kita memanfaatkan potensi kenaikan pasaran emas ini, apa yang perlu kita lakukan? Alright. Yang pertama, sebagai penyimpan emas, kita semestinya konsisten menabung gram emas ini ikut kemampuan ataupun ikut bajet yang kita sediakan untuk setiap bulan. Ataupun kita boleh menyimpan pada bila-bila masa yang kita rasakan bersesuaian dengan bajet kita. Yang keduanya, gunakanlah kemudahan ataupun fasiliti akaun emas gap di bawah public gold ini supaya emas ini dapat disimpan secara berperingkat dengan penuh ketelusan dan boleh ditambah gram secara fleksibel. Dan melalui akaun emas gap ini, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, minimum untuk setiap transaksi adalah RM100 sahaja. Jadi, dengan RM100 ini sudah pastilah memberi ruang dan peluang kepada lebih ramai orang untuk mula menyimpan emas. Okay. Yang ketiga, fokus kepada strategi jangka panjang. Kerana emas ini dia cenderung memberi hasil yang lebih baik daripada masa ke semasa selagi mana tabungan emas kita tu meningkat. Yang keempat, jangan cuba untuk kita menjangka masa pasaran secara ketat sehingga kita tidak bertindaklah. Sebagai contoh, oleh kerana kita terlalu memikirkan untuk mencari harga emas yang rendah, akhirnya sekali kita terlupa dan terleka sehingga kita tidak sempat untuk membuat tabungan emas. Kebanyakan simpanan emas ini, orang yang berjaya dalam menabung emas ini, apabila mereka ini sentiasa menabung secara berkala daripada hanya mencuba ataupun cari masa yang harga emas itu paling rendah untuk mereka bermula. Sebab apa? Sebab ramai orang di luar sana yang gagal untuk menyimpan emas ini sebab apa? Sebab mereka terlalu untuk menunggu-nunggu harga emas ini turun. Sehingga kan duit yang dia reservekan untuk membeli ataupun untuk menyimpan emas itu hilang entah ke mana dan emasnya 1 gram pun tak berjaya disimpan.